Rasa apam balik yang enak, manis dan kekal lembut meskipun sudah beberapa jam dibeli membuatkan apam balik di Dungun yang diusahakan sebuah keluarga di Pasar Besar Dungun, Terengganu mampu bertahan lebih 43 tahun. Malah pengusaha apam balik itu melakukan inovasi tersendiri dengan mengubah resipi asal apam balik dengan menjual 39 jenis perisa seiring dengan permintaan pelanggan. Nurul Iman Nurul Hadi, 30 tahun berkata, perniagaan itu dimulakan bapanya Nurul Hadi Cik Jusoh 65 tahun dan ibunya Ramlah Jusoh 60 tahun sejak 1982 untuk menyara 5 adik-beradiknya. Jelasnya perniagaan itu diteruskan dengan dibantu oleh adiknya Nurul Irfan Hakimi 20 tahun sementara ibu dan ayah masih memproses adunan tepung di rumah. Nurul Iman berkata, apam balik berkenaan dijual dari harga 70 sen sehingga RM2.50 sekeping mengikut perisa. Antara perisa lain yang dijual ialah apam balik telur, kaya, coklat, Nestum, Nutella dan Oreo yang mana perisa ini boleh dicampur mengikut kegemaran pelanggan. Mereka turut menawarkan khidmat catering untuk majlis perkahwinan dan rumah terbuka. Menurut Nurul Iman, setakat ini mereka mempunyai 2 cawangan di Dungun dan bercadang untuk meluaskan lagi perniagaan itu.